Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dekat tangan saya ni adalah kotak external disk, external hard disk Seagate OneTouch 2TB. Dan kalau anda perasan di belakang kotak ni, dia ada gambar external ni disambungkan kepada sebuah laptop. Jadi dalam video ni saya akan sambungkan external ni kepada smartphone. Kita nak tengok adakah smartphone boleh pakai external hard disk drive ini. Baik, kita tengok external drive Seagate, external HDD Seagate OneTouch. Dia pakai micro B untuk sambungan ke external drive. Dan Seagate bekalkan sekali dalam kotak kita akan dapat USB kabel, USB A ke USB micro B. Macam ni kan. Okey. Jadi USB A ni yang kita sambungkan ke device. Di belakang kotak tadi dia tunjuk dia sambung ke laptop. Untuk sambung ke smartphone kita perlukan adapter yang ni adapter USB-C male kepada USB-A female. Yang ni dia punya adapter ataupun kita panggil ni converter lah. Alright, yang ni saya dapat masa saya beli Samsung S8. Okay, dia bagi converter siap-siap macam ni, mudah untuk kita sambungkan USB-A ke USB-C. Jadi anda boleh sambungkan dulu kepada kabel, boleh je. Anda nak sambung dekat smartphone terus pun boleh. Macam saya, biasanya saya sambung dekat kabel USB dulu. Okay, adapter type C USB-A sambung ke kabel, kemudian kabel kita sambungkan ke external hard disk. Alright, sekarang ni kita dah sambung macam ni. Jadi kita boleh ambil smartphone dan sambungkan ke USB-C smartphone. Tengok dia boleh guna ataupun tidak. Okey, anda perasan? Kalau anda perasan di atas notification ni dia dah detect USB Dia dah detect USB. Kalau anda tengok, dia kata apa? USB storage added. Bermaksud boleh guna. Boleh guna. Yang ni USB 3.0. Saya tak pastilah. Mungkin kalau pakai USB yang lama tu mungkin tak boleh ataupun tak support. Yang ni USB 3.0. So far dia detect. Anda boleh nampak USB storage 1. Dekat hard disk pun menyala. Anda perasan lampu pada external disk pun dah menyala warna putih. Alright, jadi kita akan cuba tengok. Kita cuba copy file daripada smartphone masuk ke dalam external hard disk Seagate ni. Okey, ni contoh saya ada video sebelum ni saya dah masukkan, saya dah test sebenarnya. Ini saya delete dulu. Kemudian kita copy paste semula. So far boleh kita boleh access external drive ni. Kita boleh access melalui smartphone dengan syarat kita ada dongle ataupun adapter USB-C to USB-A female. Okey, ni contoh. Saya ada satu video dekat smartphone saya. Jadi saya copy, touch lama-lama, kemudian pilih copy. Lepas tu cari USB storage 1. Okey, kita boleh create folder kalau kita nak manage mudah, kita create folder lah. Untuk kita manage, kita boleh susun file kita elok. Contoh dalam video ni saya tak create folder pun, saya direct je paste ke dalam external. Alright, kalau anda perasan agak laju lah. So far okey untuk 176 MB berapa saat saja. Kemudian kita cuba play tengok. Okey, so far tak ada masalah apa, tak ada delay apa. Saya tekan play, dia terus play. Ini video saya rakam, video external ni juga lah. Saya rakam direct daripada smartphone saya. Kemudian saya transfer masuk ke dalam external Seagate. Jadi so far boleh support untuk sambungan daripada smartphone ke external hard disk drive Seagate OneTouch ni boleh guna. Dengan syarat kita ada adapter USB-C ke USB-A female. Dan adapter ni mesti high end jugalah. Kalau pakai adapter yang murah saya takut tak support lah. Adapter yang saya pakai tu saya dapat sekali waktu tu saya beli Samsung S8 tahun 2017 macam tu. Kelebihan Samsung waktu tu flagship phone dia bagi cukup lengkap sekali dengan adapter C ke A. Macam anda tengok tadi tapi anda jangan risau, saya ada jumpa seller yang jual adapter tu. Boleh check out link yang saya sertakan dalam video description. Link untuk beli adapter USB-C ke USB-A dan juga link untuk beli external hard disk drive
jenama Seagate model One Touch ini. Sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye bye.